Alhamdulillah hari ni so lagi so 40,000. Bos berapa lupa tadi? 44,600. 44,600 Delivery 600 setengah. 40,000 44,600. 600 tu delivery lah. Tak. Dia harga dia 44,999 ringgit. So aku bagi 44,600 saja. Oh, termasuk delivery ke? Tak termasuk. Tak termasuk Delivery siap manpower semua 600 setengah sampai dekat Kelantan. Ginilah. Iya, 44,250. Okey. Dengan Kak Ana Soul Dah online. bagi location dah. Dah lah Kak dah siap-siap. So consider Soul. Malam ni lah kalau Bojan balik ke Hafiz Enterprise, kalau dia nak tengok set ni macam mana, nanti Bojan tunjuk korang. Tunjuk. Tunjuk bos, kita nak tengok. Balik pukul 9 apa? Ni rumah cik. Balik awal sikit untuk buat. Lawanya rumah ya. Moden. Mana? Wah, Ada Ford ni awak. Ni rumah Wow. Bosoknya. Besarnya. Orang Kelantan nak rumah bosok. balik awal hari ni. Balik awal. Oi. Oh, di rumahnya baru siap lah ni. Patutlah Bojan kaya. Jimat rupanya tak beli seluar. Pandai lah tu. Abang ada bagi apa-apa ke? Tak ada. Tak ada. Nanti kau tengok cek yang hari tu menang teka tu dah bagi nombor. Okey. Oh, okey dah bagi. Okey, yang ini rumah dia. So Kak Ana. Oh, Kak Ana. Terima kasih. Oh, namanya Ros Laila Zan Muhammad. Oh, alhamdulillah. Kenal lagi dengan orang Kelantan. Banyak orang Kelantan ambil Set Gul dengan Bojan. So baru mention kan teringin nak pergi Kelantan. Baru semalam. Kita kan main di sini-sini, geng. JB, Melaka, Johor semua kan. Semalam Bojan mention. Oh, tak apa, kejap lagi kita akan ada customer Kelantan. Kita jalan pula Kelantan. Bojan baru cakap, jap. Sabar. Kita jalan juga Kelantan atau area Pantai Timur lah. Sekali alhamdulillah hari ni kan nak masuk Mustang. Bojan terus. Bojan, saya nak ambil lah tu. Mula-mula dia chat, nak sopa, ada bajet 30,000 ada ke tak? Bojan cakap okey, Bojan sibuk tadi memang urusan customer lain. Lepas tu sambil nak turun nak pergi gudang, pergilah singgah store buat video. Kok. Gitu. Bojan punya memang complete buat video, nampak muka Bojan semua bla 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 bla. Lepas tu dah dia SS video Bojan tu. Dia tunjuk nak ni lah berapa boleh bagi. Itulah harganya Kak. Berapa minit dia bos? Berapa minit dia? Berapa minit? 2-3 minit Kan kita dari HE terus kalau dah kira bawah 15 minit lah. Betul je, boleh lah bagi nombor akaun, bayar terus. So itu sebenarnya geng, Bos Ijan banyak kali. Jangan Bos Ijan lah, Angel sendiri pun dapat customer dari Kelantan macam tu. Oh betul. Acik memang dia macam tu online. je. Beli barang 70,000, gini lah, boleh lah. Kita tak tengok gambar ni, terangkan dia bateri ni dah, sebab saya dah tengok live awak dah. Acik-acik banyak dah faham tau. Yang tengok live Bojan, dia orang dah faham material apa segala. Okey, dia estimate budget, cuba dia dapat apa. Dia dapat apa? Oh ni, ada orang uji lagi ni. Dapat sofa bla 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 bla. Okey. Dah. Kata banyak player. Yeah. Banyaklah. Padahal kita tahun ni takut tutupan meja makan. Macam tak ingat terus. Dia Kelantan ya alhamdulillah ada. Ya macam okey. Bos Ijan memang banyak cover dekat 1975 Bojan. 75. Bojan. 1475. Yang Kak Nak beli tu bukan kerusi makan ke, kerusi yang Takut tukar. Sebab buka bil kat sini. aku nanti tukar. Kak Na. Kita ada meja makan gold tak boleh saja cakap tu. Itulah gold kita habis meja makan Habis bos. Habis Yang dekat atas tu. Atas. Kat mana? Showroom kita. Oh, ya. Nanti. Ada tunjuk. Ada satu lagi 8 kerusi tu ngam. Rumah dia ngam, main dengan gold tu ngam. Sebab colour creamnya tak garis sangat. 73. Ya ada lagi. Meja makan licin lah. Meja makan ni kalau gold biasa macam tu senang nak buat. Kalau yang luxury benda makan masa. Dia gini guys. Okey, perumpamaan ini jujur Bojan cakap tentang ROI. Yang meniaga mesti faham. Dia gini. Contohlah Bojan nak buat meja makan yang harga 30,000. Okey. Letaklah tim yang kerjakan tu mungkin 8 orang. Dan dia sekali jalan projek tu dia buatlah 4 set. Contoh buat 4 set. So dia mengambil masa dalam 2 bulan untuk selang-selang tambah bla bla plus gitulah. So dapat siapkan untuk 4 set 6 orang. Tapi kalau buat production biasa
dia dapat puluhan set dalam masa 2 bulan untuk tim gosok, tim sembuh. Faham tak? Kesannya melambatkan kerja. So goal-goal ni Boyjan buat sebab minat dia, bukan sebab profit ke apa. Sebab Boyjan minat untuk buat dan pelajari cara finishing dia yang macam ni kan. Sebab Boyjan minat. Kalau kau tengok ni, dia ada goal finishing tuan-tuan. Finishing banyak, tapi ni dua contohnya yang Boyjan tunjuk korang. Dia macam ni. Yang ini finishing yang paling mudah basic. Dia ada lagi finishing lebih murah dari ni. Ada Boyjan sendiri pun ada masukkan meja makan ni. Yang sebelah ni 8,000 lebih. Okey, yang sebelah ni 40 lebih ribu. Sebelah ni 40 lebih ribu. Boyjan dapat order yang 20 lebih ribu pun ada macam ni. Korang boleh pilih korang nak harga berapa. Just bentuk semua colour boleh sama. Cuma kualiti je belum. Okey. Kalau korang tengok geng dalam keadaan low light, mana yang lain? Ini dalam keadaan low light. Mana satu yang lain? Kiri ke kanan ni? Kiri ke kanan? Dalam keadaan low light, lampu tak cukup. Korang nampak kiri ke kanan yang lebih korang suka, yang korang rasa naik? Nampak kiri ke kanan? Mana lagi kartun, mana lagi original? Nampak tak? Finishing ni dia ada banyak sangat jadi finishing. Sebab tu Boyjan sebagai penjual, Boyjan tetap adakan apa je korang nak. Kau nak finishing macam mana, Boyjan ada. Kalau korang tanya Boyjan tentang kesusahan nak buat, ni jauh lagi susah nak buat. Kalau yang ini mudah nak buat. Sebab tu Boyjan jujur cakap dengan korang, Boyjan paling suka buat meja makan gold yang bawah RM10,000. Oh ya? Oi! Mana tu? Oh, cakap apa tadi? Cakap apa tadi? Lupa, tak tengok. Cakap apa tadi? Orang Kelantan yang ni tadi sofa baru satu sofa. Itu pun dah separuh lori sofa ni. Mana boleh? Tapi nanti ada lah orang Kelantan dan 3 minggu ni penuh lori ya. Sebab ramai orang Kelantan nak beli. Tadi ada yang baru ni yang saya Kelantan jual. Ramai nanti penuh lori ya. Kalau 3 lori, Papa bawa 1 lori. Itu teror-teror bawa lori. Bawa lori kepala biru ah. Kalau biru susah, malas bawa lori baru. Apa tu lori yang? Bawa lori auto. Yang lori hidrolik tu? Hidrolik. Hidrolik. Ayolah, apa bawa lori yang paling baik? Bos takkan nak bawa lori yang paling bodoh. Oh, yang auto tu yang auto tu hidrolik ke? Dia tak ada. Itu manual. Hidrolik itu manual. Yang auto tu Ada satu lagi lori sul. ke SE. Tak tahu kat mana lori. Tapi ada sampai 3 lori pak. Tengoklah. Sebab yang lepas pun macam tu. Mula dia sul satu sofa. Lepas tu aku cakap dalam live macam ni 3 lori Kelantan. Kelantan. Kelantan ni 3 lori. Biasa kalau satu orang beli, kalau aku cakap dalam live orang Kelantan 3 lori penuh. Kebiasaan lah. Bos. Full. Kat sini bos. Macam ni geng, sebenarnya okey. Kepada korang yang cakap seronoknya jadi seller, seronoknya jadi seller kan, seller boleh kaya apa segala. Okey, ni Boyjan bagi tahu Boyjan pun seller dekat gudang Boyjan dengan First Enterprise. Okey, dengar baik-baik. Untuk nilaian 44,000, kalau tak lepas KPI, contohlah kita tak lepas KPI 44,000 tu gaji Boyjan baru RM440 kan? Betul? Daripada 1% RM440 1% 0.5% lah bos. Yelah. Tak lah, 1% lah. Wah, Ya ke? yelah 1% lah. 1%. Mana gaji Boyjan Sul ni geng, tadi 20 minit pergi kerja RM440. Tapi kalau tak ada sale, tak ada commission. Cuma kalau lepas target tu kecil je. Automatic terus dapat 900 lebih. Okey, 900 lebih. Dapat stage lagi naik target, sale. Satu barang ni boleh jatuh sampai dekat RM2,000. Satu barang ni dekat RM2,000. So dia ada stage. Dia bukan mati. Macam kau jual satu barang tu, okey mati. Macam tu commission. Tak. Dia hidup. Sebab dia sampai berapa persen. Ikut korang. Kalau rajin memang. Sebab tu gaji Angel sendiri boleh pergi ke 20-30 ribu. Mokcik semua boleh pergi 20-30 ribu. Betul. Semua boleh. Seller kat sini Semua memang boleh. semua boleh. Betul. Cuma Rajin. kalau malas layan acik, malas buat sale, dia dapat paling kecil lah. Maksud dia 1% dah. Betul. Dan allowance seller je dekat sini. Allowance seller kan, untuk dia buat live ke marketing semua ada 4,000 4,000 ke 5,000 4,000 4,000 kan? Allowance korang 5. Oh 5 5,000. Allowance dia orang 5,000 geng. Tak termasuk yang commission macam ni. Nampak? Tak termasuk commission. Tapi kita rajin lah macam Boyjan. Boyjan hari-hari live. Boyjan kalau hari live dapatlah 3,000. Kalau rajin sikit dapat RM4,000. Itu untuk live aja.
Untuk live aja, tak termasuk nak buat jualan ke apa segala. So kalau buat sale macam ni, kalau Boyjan malas lah nak buat sale, buat je sikit sangat lah. Satu barang ni dapatlah RM440. Dia gitu. Kalau Boyjan rajin, satu barang ni jadi RM1,000 lebih. Ada yang cakap, takkan dah jual puluh-puluh ribu dapat 400 je. Mana maunya nak bayar Mustang lagi. Angel cash. Saya Kat sini prinsip rezeki Allah, rezeki milik Allah SWT. Tak mampu jangan beli. Cara Boyjan simple je. Sebab dalam bidang sale ni paling best lah bagi Boyjan. Kalau kita gaji tetap kan kita memang perlulah kita nak bayar bulan dan bla bla bla. Sale ni Allah sekali nak bagi rezeki bertumpuk tu geng. Dia gini geng, beza gudang Bozijan, customer dah datang untuk cari barang. Dia bukan macam kita seller biasa yang kita kena keluar cari orang, bukan. Kat sini senang kata seller sudah pasti ada cik datang tinggal sul. Dekat sini. Betul. So, kita panggil senang kata seller ni bukan macam seller biasalah. Seller biasa kau kena cari klien dan macam-macam. Dekat sini seperti kau jaga kedai handphone, kau faham tak? Layan, nak tengok apa, buka bil. Itu mendapat percentage sampai 3%. Dia macam tu. 1% perabot cukup besar. 1%. Sebab dia ada add-on lain. Kalau sampai yang kata kecil tak apa. Sebab tu Boyjan tak open untuk seller. Kalau tak besar tak adanya Angel Stay. Berapa tahun dah dia kerja? Hampir 4 dia tahun tak ada, kat sini tak ada istilah orang lama besar, orang baru kecil, tak ada. Tak ada. Dia sama je geng. Sama. Semua orang dapat sama. Jajan, mokcik, Angel termasuk bos Ijan sekali mempunyai gaji yang sama dengan dia orang. Ini serius. Sains surat yang sama. Kita orang sama. Kita orang sains surat yang sama. Dapat semua sama. Dia tak ada istilah Angel lain, mokcik lain. Tak ada. Tak ada. Semua sama. So, Semua sama. memang betul macam korang cakap kan. Jual barang RM10,000 baru RM440, itu paling kecil lah Maksudnya Boyjan ambil komisen yang paling kecil, RM440. Tapi geng, dia ini satu barang, bukan barang harga RM10 kena jual volume baru dapat RM440. Itu penat. Faham tak? Ini satu barang RM440. Satu aci. Sebab tu seller-seller Boyjan satu hari dia jual dengan acik 2-3 barang pun dia orang dah mandi, dia dah la gitu. Betul, ini serius. Korang pun sendiri tahu dekat gudang Boyjan ni hari-hari orang beli barang. Siapa raja lain acik? Sol RM20,000 kalau 2%. Kalau tak lepas KPI yang semua, 2% dapat RM400. RM400 sehari. Sebab tu dia orang tak nak cuti. Tak Mana? nak. Absen. Sini lah bos. Tadadad. Dadat. Rasmian. Rasmi. Sol. Dapatlah RM440. Tahniah bos. Sebab tu kalau korang tengok Boyjan kain black card, baju biasa kain black card. Sebab Boyjan ni bergaji dia orang, sama je geng. Dia ikut stage lah. Boyjan dulu beli GTR pun jadi seller. So Angel beli Mustang pun jadi seller. Dia macam tu je. Semua seller. Cuma seller ni lah kelebihannya, macam kita cakap lah, memang betul. Dia bukan tetap, tapi saya kata memang tengok kedai juga. Gudang Bozijan ni tumpuan orang beli jati satu Malaysia. So boleh faham kot. Selama bertahun-tahun, Boyjan dah 11 tahun dalam bidang ni. Alhamdulillah. Kecil lah gaji kita orang, kecil lah. Tak besar. Memang tak besar. Kecil-kecil. Sebab tu itulah tu geng. Nak macam mana kan. Ini kenapa ni? Kenapa tu ramai sangat meriah ni? Ni kenapa ni? Tu kau yang meriah pula. Kenapa kat depan ni? Orang cakap, RM10,000. Dia gini geng, barang RM10,000 dan RM11,000 dekat sini. Bukan perlu kita struggle nak pergi jumpa, buat appointment dengan